Okay guys, so sekarang kita tengok apakah barang yang baru sampai ni. Jom kita buka dulu. Okay, sebelum tu kepada yang belum follow tu, boleh follow, like dan share. Ni dia guys, USB C and Lightning OTG cable. So kepada sesiapa yang ada pakai sound card, especially ni F999 dan juga M999, wayar ni wajib anda ada untuk buat live. Okay, so wayar dia ni panjang. Okay, yang ini untuk lightning cable, yang ini untuk type C. Okay, lepas tu yang ni pula, satu ni boleh pergi dekat USB power bank ataupun dekat plug. Yang ni cucuk dekat sound card. Okay, nanti kita review lagi. Sebelum tu jangan lupa klik button ni guys. Panjang tau, 1.5 dan juga 1 meter. Okay, dah.